Assalamualaikum. Kami daripada grup 4. Gambar yang pertama tu kita boleh tengok dekat satu batang yang ganjil warna dia dengan tekstur dia. Lepas tu gambar kedua kecacatan daun. Gambar ketiga cendawan. Gambar keempat tu garis-garis yang ada dalam bunga tu. Okey, nampak dekat cendawan, nampak dia punya texture dalam dia. Kan? Dia tarik gambar ke dalam texture yang kemudian bunga cuma dia tak fokus lah sebenarnya gambar ni sebab dia punya handphone lah. Kalau pakai kamera dia boleh nampak jelas. Sebab handphone tak semua boleh accept dia punya resolution dia. Okey. So tapi konsep dia tu nampak makro punya foto. Sampai ke detail. Okay, tengok yang atas tu, yang daun atas. Yang first tu. Yang nombor 2 tu apa yang korang nak tunjuk tu? Urat daun ataupun kerengga? Urat daun. Garisan coklat. Yang tengah coklat dia ada. Dia makan ulat. Dia makan ulat. Okey. Okey, terima kasih.